Okey. Sebagi dengar lah Sebagi dengar. Boleh? Bagi dengar sudahlah. Ni Walanon. Ni Walanon. Dia up satu video. Dia up satu video. So bagi kau dengar New Zealand pula. Switzerland. Anwar buat apa? Saya tanya ni, Anwar buat apa? Dia pergi buat apa? Kenapa media tak lapor? Ini pergi ke negara lain. Perdana Menteri Malaysia pergi negara lain. Pergi negara Switzerland. Okey? So pergi buat apa? Woi, Awas. Engkau ni kan, tak habis-habis nak fitnah. Tak habis-habis lagi nak kelentong rakyat Malaysia ni. Semua rakyat tahu. Terutamanya rakyat Sabah. Berapa hari yang kau sebut tu, ada je PMX dekat Sabah berkempen pilihan raya negeri. Di dalam muka buku dia berderet-deret date yang beliau berada di Sabah untuk bertemu dengan rakyat. Yang kau dapat berita daripada mana ni? Yang PMX pergi Swiss ni, kau dapat berita daripada mana? Kau tengok gambar kapal terbang tu? Kau tengok gambar kapal terbang tu, lepas tu kau cakap PMX ada di sana. Woi, kau tahu ke kapal terbang tu maintenance dia buat di Swiss? Kapal terbang tu pergi buat maintenance. Yang kau huru-hara kenapa? Dalam berita, dalam TV, dalam surat khabar, ada je Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Sabah sedang bertemu dengan rakyat Sabah. Apalah kau ni? Kadang-kadang pelik aku tengok orang kalau terlalu gairah untuk menjatuhkan Perdana Menteri Malaysia ni, habis segala angle nak difitnahnya. Tanpa mencari bukti, tanpa melihat perkara yang sebenar, terus asal ada ruang boleh fitnah. Asal ada ruang. Ni Walanon lah. Saya tak nak tunjuk muka lah. Kan? Bukan Harun dengan Wadi lah. Orang lain saya tak nak sebut. Saya suka sebut Harun dengan Wadi je. Sebab dia orang popular. Sebab aku tak sebut nama dia. Bila masa saya fitnah? Saya tanya. Anwar buat apa? Betul tak? Kita tanya. Dan kita bukan fitnah. Kita tengok daripada data flight tu. Bukan kita fitnah. Ini daripada data flight. Yang mana menunjukkan pesawat kerajaan telah turun di Brussels. Dia buat apa? Ni. Jadi kita tanyalah. Kenapa pesawat negara ni, pesawat kerajaan 9MNAA pergi sana? Kita tanya. Dan kita tengok Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak ada kemarin. Betul Anwar dekat Sabah, tapi dia semalam baru sampai. Semalam dia baru sampai. Ni gambar dia turun daripada pesawat. Kan semalam dia baru sampai. Sehari sebelum tu dia pergi mana? Itu yang kita tanya sebab pesawat itu di Brussels pukul 10.51 malam. So kita tanya, siapa? Kalau bukan Anwar Ibrahim tak apalah. Cuma saya tengok hari ni, Walanon hari ni, semua jawab. Semua jawab. Menafikan Anwar Ibrahim ada di Switzerland. Semua Walanon jawab. Bermakna apa? Bermakna ada arahan daripada pejabat Perdana Menteri. Sebab apa saya tahu? Aku tahulah. Arahan daripada pejabat Perdana Menteri untuk counter apa yang saya bangkitkan tentang pesawat kerajaan di Brussels, Switzerland. Sebelah Jerman lah. So, bila Walanon semua menjawab, yang korang panik ni kenapa? Korang panik ni kenapa? Aku cakap je kot. Bukannya masuk surat khabar, bukannya masuk TV. Yang kau panik semua orang nak jawab ni kenapa? Sebab arahan daripada pejabat Perdana Menteri counter apa yang saya bangkitkan. So, saya tanya lagi sekali. Pesawat itu buat apa? Dan
kita ni adalah kita punya pasukan think tank kita. Pesawat tersebut daripada Kuala Lumpur, dia singgah di Dubai. Dia singgah Dubai buat apa? Itu yang kita tanya. Oh, pesawat tu buat maintenance. Tadi budak tadi tu bagi tahu pesawat buat maintenance. Walanon kata kita kat sana pesawat hantar buat maintenance. Okey. So kau singgah Dubai buat apa? Itu persoalannya. Engkau singgah Dubai buat apa? Okeylah buat maintenance. Okeylah buat maintenance. So sekarang ni, saya pun mintalah, tanyalah dengan ChatGPT. Kita kan ada ChatGPT. Korang boleh pergi tanya dengan ChatGPT. Pergi ChatGPT tanya. Pesawat komersial Malaysia MAS. Tanya ChatGPT lah. Kebanyakan penyelenggaraan dilakukan di Malaysia atau rantau Asia. Malaysia ada MRO besar sendiri. Malaysia Airline Engineering, Asia Digital Engineering, semua. Paling jauh pun Filipina lah. Tiada keperluan hantar ke Switzerland kerana Asia jauh lebih murah dan dekat. Takkan ChatGPT menipu? Mungkinlah ChatGPT menipu lah. Okeylah. Okey. Tapi kita tanya balik. So, ada kemungkinan ke? Tidak. Malaysia lazimnya tidak menghantar pesawat ke Switzerland untuk penyelenggaraan. Malaysia menggunakan fasiliti dalam negara atau negara Asia kerana kos jauh lebih murah, logistik lebih mudah, masa downtime lebih pendek. So, Walanon kata, pesawat 9M, pesawat nombor 9M NAA ni, pergi selenggara di Switzerland, selenggara apa? Bagi tahulah. Kita tanya pejabat Perdana Menteri, daripada engkau suruh Walano mangkuk bebal ini jawab, baik engkau keluarkan kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri memaklumkan pesawat 9M NAA ni dihantar ke Switzerland untuk selenggara. Puatilah sikit. Ini engkau suruh Walanon pergi backup. Lepas tu yang ini kata Anwar tak pergi, yang ni kata selenggara. So mana satu betul ni? Kalau selenggara tinggal Dubai buat apa? Ambil orang ke? Ada gelik-gelik ke? Kita tanya je, bukan fitnah. Kita tanya. Mana tu pergi Dubai ambil gelik-gelik kan? Nak sampai ke berasa tu gelik-gelik kejap. Tanya jawab lah. Walanon, jawablah. Tanya pun marah. Tapi itulah kata kebodohan. Ni kata kebodohan. Sudah cerita itu hari. Dia orang ni mangkuk. Kalau isu tu kau tak boleh jawab, boleh jadi backfire. Jangan respon. So bila kau arahkan, pejabat Perdana Menteri arahkan TikToker dia, counter balik apa yang sebangkitkan. Kantoi lah tu kantoi lah mangkuk. So sekarang ni siapa yang naik pesawat tu? So Walanon kata, bukan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ada kat Sabah. Okeylah, bukan Anwar Ibrahim. Okeylah. Okey. So siapa yang naik pesawat kerajaan? Siapa yang naik pesawat tu? Timbalan Perdana Menteri pun tak boleh naik. Menteri pun tak boleh. Kelulusan mesti diberikan oleh pejabat Perdana Menteri. Itu pesawat kerajaan, pesawat negara. So siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa? Jawablah. Dan Walanon kata, Anwar Ibrahim ada kat Sabah. Okey, Anwar ada kat Sabah. Okey. So sekarang siapa yang naik pesawat tu, pesawat kerajaan, duit rakyat, berapa juta tak tahu dah pakai ni, pergi ke Dubai, singgah kejap, ambil orang ke, turun orang ke, lepas tu pergi ke Brussels, Switzerland. Siapa yang naik? Sebab Perdana Menteri je boleh naik. Timbalan Perdana Menteri tak boleh. Ataupun yang di Pertuan Agong. So sekarang siapa naik ni? Jawablah Walanon. Kita nak tahu. Pejabat Perdana Menteri, kau jawab. Kau jangan suruh setro kau jawab. Kau akan jawab lah. Cuma nak tanya lah. Saya tak tahulah. Saya nak tanya lah. Nuriza kat mana Nuriza. Ada nampak ke Nuriza? Macam dah banyak hari dia tak nampak dia. Cuba cek.
Saya tengok macam dah banyak hari Nuriza tak nampak ni. Tak tahu lah, saya tanya je. Anak papa kan. Nuriza kat mana sekarang Nuriza? Dah banyak hari hilang daripada radar ni. Kan? Itu hari kat Sabah. Dah lama tak nampak dekat Sabah ni. Tanya je. Sebab siapa yang bagi kelulusan pesawat kerajaan itu pergi ke Switzerland? Pejabat Perdana Menteri. Kena jawab. Ini bukan fitnah. Kita tanya. Sebab itu aset kerajaan. Milik rakyat dan negara. Jawablah. Jangan spin, jangan kona. Ini selegara lah, apalah ini semualah. Saya pun tak minta kau percaya. Kau fikir sendiri lah. Fikir sendiri. Bukan fitnah. Hari ni semua boleh akses lah. Boleh akses lah. Ini walanon je mangkuk ni. Tak tahu apa dia orang ni. So, kita tanya. Jawab lah. Okay? Settle. Mantap. Saya rasa saya kena pakai topeng lah lepas ni. Dia shadow jugalah. Kan? Saya rasa saya kena pakai topeng lah. Pakai topeng, tukar suara kartun ke. Kena shadow juga ni. Macam mana? Tak apalah. Dia shadow pun shadow. Korang tolong potong viral kan. Tokek kunyit. Tokek kunyit yang naik. Kita tanya guys. Guys. Itu duit rakyat. Itu duit rakyat. Duit rakyat. Takkanlah kita nak kompromi benda tu. Takkanlah kau nak kata tak kisah. Rakyat ditekan dengan perut dan poket. Lepas tu yang ni kau kata biarlah. Biar kepala otak kau. Betul? Duit rakyat kot. Jawablah. Okey. Apa sebenarnya yang berlaku ni sebenarnya ni? Anwar pergi Switzerland ke tak pergi ni? Saya tak tahu. Dia pergi ke tak pergi, dia tak tahu. Tapi pesawat tu sampai dekat sana. Okay. Semalam dia sampai Sabah. Saya tengok gambar dia sampai Sabah lah. Dalam pukul 3 lebih petang dia sampai Sabah. Lebih kurang 24 jam lah. Tak ada berita pasal dia. Hilang daripada radar. So semalam dia sampai Sabah. Dia sampai Sabah. Nampak muka dia kepenatan. Macam jet lag pun ada. Tak tahulah. Kita teka je. Macam jet lag pun ada. Dia turun pakai baju yang ada logo Pakatan Harapan. Anwar. Engkau ni kempen politik tak boleh salah guna kuasa. Engkau naik pesawat kerajaan tu, engkau pergi Sabah guna duit rakyat. Engkau kempen politik, salah tu. Guys, salah tak? Salah. Tak boleh, Noah. Macam mana engkau boleh pergi Sabah kempen, pakai pesawat kerajaan, duit rakyat. Engkau kempen politik. Salah tu, salah guna kuasa. Apa yang teruk sangat? Azam Belen buat apa? Terang-terang salah tu, salah guna kuasa. Buat tak kisah je. Azam Belen buat pinggan sebelah. Mana tindakan? Tak betul. Kau tengoklah anak Sabah, kau fikirlah saya cakap ni. Dia boleh pergi kempen untuk PH, pakai duit rakyat. Lepas tu dia kata dia sayang Sabah. Engkau fikir apa tu? Dia nak menyamun lah tu. Broker. Bak dia koyak lah. Saya tengok video dia. Sorry lah, bukan nak bagi korang syok dengan Anwar. Tak, bukan. Tapi, saya kena tunjuk jugalah kat korang. Anwar Ibrahim koyak. Semalam dia koyak, guys. Saya nak bagi korang tengok. Korang kena tengok, guys. Mana video dia, Sekejap. Ni, dia mengamuk. Semalam dekat Sabah, Anwar Ibrahim mengamuk. Saya nak korang dengar,
appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? Ini kali pertama kabinet kata, yes. 40% itu hak Sabah. No argument. Yes. Hari Isnin jalan meeting. Oh, ada orang cakap, tapi dia rayu, appeal. Dia masih appeal lagi. Bacalah. Peguam negara kata appeal. Lain punya kes. 40% no appeal. Kita bincang dalam kabinet. Saya cakap di parlimen. Bincang dalam kabinet. Buat appeal. Masih hantam lagi. Mau kerja dengan orang macam ni ke? Semua tak betul. Kita tak appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? What more do you expect us to do? Kita appeal sebab ada hal lain. Kita appeal sebab dia cakap, korang lah ni. Korang lah ni. Mengamuk dah orang tua ni lah. Marah dah dia lah. Nampak tak? Dia marah. Dia marah. Noah, jangan marah. Nanti kena jual. Nanti kena jual, Noah. 25%. Kena jual nanti. Kau marah-marah ni, kena jual. Farhas tengah jual kau ni. 25%, Anwar. But, this is Anwar Ibrahim. Dalam waktu dia marah-marah ni pun, dia perbodohkan anak Sabah. Dia tipu lagi anak Sabah. Kau dengar tadi dia kata kan? Dengar dia kata kan? kita tak appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh begitu? Kau tengok dia tipu anak Sabah. Patah balik ke belakang. Apabila berada di Pasaraya, tanya dia pasal 40%, dia jawab apa? Sudah bayar. Dia kata dah bayar. Lepas tu dibangkitkan pula, bila ramai orang minta, okey, bagi tahu apa yang bayar. Dia masuk dalam parlimen, dia bagi tahu kita akan buat keputusan dalam kabinet. Baik. Keluar kabinet, dia bagi tahu kita akan buat keputusan yang mana tidak akan merayu dan akan diberikan. Tukarlah. Dia spin lagi. Dia kata kerajaan tak merayu. Yang ini ni, dengar balik dia kata apa? Dengar balik dia kata apa? Kita tak appeal. Kita mau bagi 40%. Kabinet sudah putus. Saya sudah cakap dalam parlimen. Sudah buat surat rayuan. Masih lagi tak suka kita. Apa boleh bikin? Guys, 40% itu bukan keputusan kabinet. 40% hak milik negeri Sabah ini mahkamah yang buat keputusan. Selepas mahkamah buat keputusan, ini pun dia spin lagi. Anak Sabah, ni Anwar Ibrahim ni kenceng lagi ni. Lepas tu dia kata tak merayu. Tak merayu apanya? Ni bukanlah pandai. Tapi baca balik kenyataan daripada Peguam Negara. Dia bagi tahu tak merayu, tetapi bawah tu sekali kan dia bagi tahu bermakna alasan penghakiman itu dirayu. Guys, dalam mahkamah ni, saya tak pandai lah. Mungkin ada lebih pandai lawyer. Bila merayu alasan penghakiman, mahkamah boleh U-turn balik semua keputusan. Yang mana, semua sekali lah. Nampak tak? Dia kalau tak merayu terus. Tapi bila dia kata, tak merayu. Kita cuma merayu yang alasan penghakiman. Samalah tu. Alasan penghakiman itu kerana keputusan yang mana mahkamah perintahkan bayar 40%. Kalau Anwar, kerajaan dah merayu alasan penghakiman, bermakna rayu keseluruhan lah. Ini pun dia tipu lagi anak Sabah ni. Terang-terang dia tipu. Lepas tu acah-acah garang, marah. Wake up anak Sabah, wake up. Jangan percaya, fikirlah. Ini betul-betul kenceng, bukan sikit-sikit ni lah. Ingat balik benda ni. Jangan bagi can. Tak cukup dengan tu, dia tipu lagi. Ada lagi dia tipu. Ceritakan Anwar tipu dia hari ni. Hari ni Anwar tipu lagi.
Hari ni Anwar buat pengumuman. PM beri jaminan masalah bekalan air selesai tahun depan. Hari ni Anwar buat jaminan masalah bekalan air negeri Sabah akan selesai tahun depan. Walanon pun duk mainkan lah. Tengok Perdana Menteri, tengok Anwar Ibrahim macam mana dia selesaikan masalah. Anak-anak Sabah, engkau jangan lupa lah. 2023, 14 Mei 2023. Kenyataan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri mahu selesaikan masalah air di negeri Sabah tahun ini. 2023 dia kata nak selesaikan masalah air Sabah tahun tu. Tak selesai. 2024 tak selesai. 2025 tak selesai. Sekarang ni dia janji dia akan selesaikan masalah air Sabah tahun depan. Anak Sabah, engkau berapa kali nak kena kenceng ni? Geram aku. Ni Mak Marokas boleh lah. Geram kita. Cukup dia seorang sudah lah. Yang percaya dengan dia tipu ni cukup dia seorang dengan walano-walano bodoh lah. Kita jangan. Anwar ni dia ada masalah, dia sakit. Dia tipu, dia percaya dengan dia tipu. Beza Dia tipu, bukan dia minta kita percaya. Dia tipu, dia percaya dengan apa yang dia tipu. Ni mangkuk ni. Astaghfirullahalazim. Dah macam tak ada hari esok dia punya tipu ni lah. Lepas satu. Saya betul-betul terkesan video yang dekat Pasar Gaya tu. Dia boleh debate dengan orang tu. You tak tahu, you baca lah. You tak pandai. Saya Perdana Menteri, kepala bapak kau Anwar. Anak Sabah, wake up lah. Wake up anak Sabah, wake up. Tapi dia koyak. Hari ni memang dia koyak teruk lah. Dia sangat-sangat koyak. Kemudian 40% selesai kita boleh bagi. Tapi dia kata dulu Anwar sebut 17 bilion. Sekarang maknanya sudah. Saya mau tengok dekat Pasar Gaya dia bagi tahu sudah bayar. Lepas tu bila tanya 17 bilion, kita bagi 17 bilion. You tak tahu saya Perdana Menteri. Betul tak? Betul tak betul? Seulang balik apa yang Anwar cakap, bukan aku fitnah. Dia bagi tahu dah bayar 17 bilion. Walanon pun kecoh 17 bilion. Okey. Kau dengar ni. dia tak ikut perlembagaan konstitusi. Jadi kita mau betul itu 40% selesai kita boleh bagi. Tapi dia kata dulu Anwar sebut 17 bilion. Sekarang maknanya sudah. Saya mau jawab macam ini. 40% yes. But don't tell me or tell us we do nothing. Saya minta kawan-kawan Sabah anggap kita ni kawan. Bukan mau lawan. Don't say that we have not done anything. We gave 17 billion. Highest in the country. Untuk apa? Untuk elektrik, untuk air, untuk banjir, untuk jalan, untuk sekolah. Mau buat new. Last year saya announce, last few months, saya announce new maktab perguruan. Ganti yang... Dia jawab ke? Anak Sabah, dia jawab tak? Dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia ugut lagi ya. Dengar balik. Konstitusi. Jadi kita mau tanya sudah. Saya mau jawab macam ini. 40% yes. But don't tell me or tell us we do nothing. Saya minta kawan-kawan Sabah anggap kita ni kawan. Bukan mau lawan. Don't say that we have not done anything. Mantap. Anak-anak Sabah, kasih koyak ini kali. Boleh? Kasih koyak. Dia tengah koyak ni. Kasih dia koyak. Silap-silap dia tak pergi Sabah dah. Dia tak pergi Sabah dah. Kalau macam gini punya gaya ni, dia koyak tak pergi Sabah dah. Tak pergi Sabah. Koyakkan dia. So, dia tak jawab. This is Anwar Ibrahim lah.
Anwar Ibrahim. Sebaliknya dia cerita tentang jasa. Anwar Ibrahim. Tapi anak Sabah, pemimpin mana sekarang ni yang bangkitkan isu ni dengan Anwar Ibrahim? Ada? Ada pemimpin-pemimpin PH? Memang tak adalah. PH Anwar Ibrahim. Ada mana-mana pemimpin UMNO persoalkan Anwar Ibrahim? Tak ada. Ada mana-mana pemimpin GRS persoalkan Anwar Ibrahim? Tak ada. Sebab itu saya bagi tahu, PRN Sabah ini, kau kena tolak PH, kau kena tolak UMNO BN, kau kena tolak GRS. Mereka sekutu kepada Anwar Ibrahim. Fikir. Dan macam gini, penipu kenceng pun, tak ada mana-mana parti yang sekarang kata dengan Anwar Ibrahim demi memperjuangkan rakyat Sabah, tegur Anwar Ibrahim. Tak ada. Tak bangkitkan pun perkara ni. Kenapa? Fikirlah. Jangan percaya, fikir. UMNO kata demi anak Sabah. Apa benda ni kau tak bangkitkan? PH kata demi pembangunan apa? Kau tak bangkitkan pun. Hak rakyat Sabah ni. GRS, Haji G. Apa dia buat? Tak ada. Anwar datang, minta peruntukan. Pilihan raya. Fikirlah anak Sabah. Fikir. Macam saya cakap semalam, saya tahu anak Sabah tolak PH dah. PH mereka tak sokong dah, betul. Sekarang ini, GRS dengan UMNO. Okey, dengar baik-baik apa saya cakap ni. Saya tak ada baru, tak ada lama. 2008, start involve politik, saya dah lalu macam-macam. Saya duduk dengan UMNO lama, duduk war room. Semua tengok strategi ni semua. Cara-cara dia, pengalaman lah. Anwar tak nak UMNO. Anwar nak GRS. Sebab apa dia nak GRS? Sebab GRS ini bagaikan lembu boleh dicucuk hidung. Jangan percaya, fikirlah. Sebab itu Anwar ni, dalam kempen dia salahkan pemimpin dulu. Bila dia salahkan pemimpin dulu, siapa? Siapa pemimpin dulu ni? Siapa yang merintah Sabah lama ni? Siapa? Perikatan Nasional? Warisan? Siapa? UMNO lah. Dia bantai UMNO. Fikir. Dia nak GRS menang. Sebab itu, dalam komposisi yang bertanding pun, engkau boleh tengok. Ada PKR ni bertembung dengan UMNO dengan GRS. Tak ada. GRS bertembung dengan UMNO ada. Banyak. Nampak tak? UMNO memang bodoh lah UMNO ni. Dia memang bodoh piang macam gitulah dia orang ni. UMNO Sabah pun sama lah. Mangkuk ayun juga. Bebal juga. Dia tak nampak benda ni. Dia tak nampak yang UMNO ni nak matikan UMNO di Sabah ni. Ini game Anwar Ibrahim. Tentang diri dia. Fikir. Anak Sabah ini kali revolusi. Revolusi Sabah. Revolusi Sabah. Fikir masak-masak apa yang saya cakap ni. Fikir panjang-panjang. Do or die. Bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Anak Sabah, bila lagi? Ini masa dia ni. Takkan nak tunggu 5 tahun akan datang pula kau mana? Penentuan pada kau orang. Dan hari ni dia orang duk main isu roti. Saya yakin lah, anak Sabah tak bodoh lah. Walanon duk main isu roti gitu. Walanon. Anak Sabah tak bodoh lah. Engkau ingat isu roti tu bagi kesan kepada mereka. Mereka ada otak lah. Mereka bukan fikir pasal roti. Mereka fikir pasal perjalanan ke depan ini. Masa depan mereka. Engkau mainlah isu roti sampai ke sudah. Dia kenal PH ni perompak, penyangak. Dia tahu UMNO ni penyakau. Dia tahu GRS ni barua kepada Anwar Ibrahim. Kau mainlah isu roti tu. Anak Sabah tak bodoh lah. Gelombang kali ni saya akan nampak revolusi besar-besaran ni. Saya yakin. Dia bagi ambil. Ingat anak Sabah. Dia bagi ambil. Tak cukup minta. Hari mengundi. Pastikan. No PH. No BN, no GRS. Lain terbuka pada korang. Terpulang pada korang. Pilih parti lain ke, calon bebas ke, individu ke, terpulang. Yang penting 3 ni kau buang dulu. Make sure tu.
Dapat? Okey. Mereka kempen di Sabah. Kenanglah jasa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang paling banyak bagi bantuan di negeri Sabah. Anwar paling banyak, Perdana Menteri yang paling kerap turun ke negeri Sabah. PH banyak bantu negeri Sabah. Okey. Tak apalah, itu kempen dia. UMNO pula kata dia yang membangunkan negeri Sabah, banyak pembangunan yang dibawa, banyak jalan raya yang dibuat. Okeylah, itu UMNO lah. Datang JRS, kami ni perlukan sokongan kerana nak membina hubungan dengan Semenanjung. Sepanjang Menteri Besar ni pun banyaklah yang kami bantu JRS di negeri Sabah bagi rakyat Sabah. Betul lah. Tapi yang kita cakap ini bukan pas. Ini bukan pasal bantuan dulu. Kalau cerita pasal bantuan ni sampai bila pun tak habis. Kita cakap ni tentang future, masa depan. Bukan masa depan kita, masa depan anak cucu cicit kita. Anak negeri Sabah. Bapa engkau berhutang dengan engkau hidup hari ni. Engkau sekarang berhutang dengan anak engkau. Bapa engkau dulu pun kata sama juga. Hari ni pun sama juga. Takkan kau nak janjikan benda yang sama kepada anak engkau? Sabar nak, besok nanti UMNO menang, kau akan dapat ini. Sabar nak, JRS menang nanti, dia akan bagi kau ini. Sabar nak, ini Anwar nanti menang ni, dia akan bagi ni. Kepala otak kau. Cukup. Enough is enough. Future. Sabah negeri berdaulat. Seorang Semenanjung. Orang Malaya lah, Melayu. Isteri aku orang Sabah, orang Sanakan. Tapi apa yang saya cakap ni untuk anak negeri Sabah. Jangan terpengaruh dengan cerita pembangunan yang dibuat dulu. Kita ni kalau nak balas budi, tergadai bodi pun tak apa ke? Ibarat sekarang ini, dia orang punya kempen supaya engkau balas budi. Anwar kata Perdana Menteri paling kerap dah banyak bagi pada Sabah. Dia nak suruh kau gadai bodi kau. Bukan untuk engkau. Untuk anak cucu cicit engkau. Saya nak bagi engkau orang dengar ni anak Sabah. Engkau dengar ni, engkau fikir pakai otak engkau ni anak-anak Sabah. Aku cabar engkau ni semua anak-anak Sabah. Kita berpisah daripada Barisan Nasional. Sebab sudah sampai masanya kita mempunyai parti kita pun dari negeri Sarawak. Kerana kita nampak dalam beberapa tahun, 59 tahun, suara Sarawak mesti didengar oleh Sidak di Melayan. Dan Allahyarham Tok Nan telah menzahirkan perjuangan kita untuk Sidak Malaya mengiktiraf Perjanjian Malaysia 63. Kalau siada Perjanjian Malaysia 63, siada Malaysia. Kita berpisah daripada Anwar Ibrahim Perdana. Faham? Anak Sabah. Anak Sabah faham tak? Itu kenyataan Abang Joe, Premier Sarawak. Dia berpisah dengan Barisan Nasional sebab untuk negeri Sarawak. So yang korang lagi ni anak-anak Sabah, kau nak apa lagi ni? Nak mengenang nasib apa lagi ni? Nak bernostalgia UMNO BN. Sampai bila nostalgia kau ni? Kau nak bernostalgia dengan UMNO BN ni? For what? For what? Sampai bila? Engkau nak terima kasih PMX terbaik sebab kerap turun Sabah? For what? Engkau nak apa? Terima kasih Kak Ajiji dekat JRS sebab selama berapa tahun ini? For what? Move forward. Selamatkan negeri Sabah. Revolusi anak-anak Sabah. Buat yang baru. Reset buat yang baru. Kerat yang lama ni semua. Kerat semua. Ni masa dia. Engkau undi UMNO BN, engkau terikat jadi Barua. Sama macam sebelum ni lah. Engkau undi PH, lagi negeri engkau tergadai macam tu je. Engkau undi JRS, jadi Barua Anwar Ibrahim lah.
ingat ke? Bebas. Daripada jadi budak suruhan Anwar Ibrahim. Budak suruhan Anwar ke Farhas ke, fikir-fikirlah. Ambalat lah. Arwah kes adik Zara lah. Macam-macam lah. Tanah 70,000 hektar lah. Takkanlah anak Sabah tak boleh fikir. Okey. Settle Dia panas sikit ni. Hari ni ada satu pendedahan yang telah dibuat oleh Anwar Ibrahim. Pendedahan ni agak mengejutkan kerana pendedahan ini melibatkan satu kartel dadah yang dikatakan terbesar dalam negara dan rantau ini. Jadi saya nak minta korang dengar dan kita akan kupas. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan wujudnya sebuah kartel besar yang menyeludup dadah ke negara ini yang beliau dengar sejak 20 tahun lalu dan sehingga kini tidak ada tindakan. Menurutnya selepas beliau menjadi Perdana Menteri dan menunggu selama setahun, namun tidak ada laporan diterima mengenai kartel besar yang membawa dadah menerusi kontena. Beliau turut membangkitkan persoalan berkenaan kepada agensi yang bertanggungjawab susulan ramai orang bercakap mengenai perkara itu. Ulas lanjut Anwar berkata, beliau tidak boleh bertolak ansur mengenai perkara itu dan kemudian mengambil beberapa langkah susulan. Beliau turut menemui ketua-ketua agensi setiap minggu dan bertemu dengan mereka selama 1 jam. Anwar berkata, Guys, ini dakwaan yang serius daripada Anwar Ibrahim. Maknanya kartel dadah yang beroperasi lebih 20 tahun dalam negara ini. Yang mana menyeludup dadah daripada luar bawa ke negara dan hantar ke tempat lain. Ini benda besar. So bukanlah nak sokong Anwar Ibrahim, tak ada. Tetapi kita kena jujur. Kenyataan Anwar Ibrahim ni adalah kenyataan yang mana penting untuk pihak berkuasa bertindak. Sebab yang bagi kenyataan ini Perdana Menteri. Ini bukan Harun, Wan Hadi, bukan. Perdana Menteri bagi tahu. Yang mana dia dah salur maklumat kepada pihak berkuasa. Tapi sampai hari ini saya tengok belum ada apa-apa kenyataan daripada Ketua Polis Negara berhubung maklumat yang Perdana Menteri umumkan ni. Kalau betul dakwaan Anwar Ibrahim, apa sudah jadi dengan pihak kuasa kita? 20 tahun ni. Bukan nak sokong Anwar, tetapi dia Perdana Menteri cakap, takkanlah dia tipu kita. Betul tak? PMX. Mana Anwar Ibrahim pernah menipu? Jadi tentulah dia cakap ni dia tak tipu kita. Betul tak? Kalau dia tipu, polis dah tangkap dah. Kalau Anwar Ibrahim tipu, polis dah tangkap Anwar Ibrahim dah. Polis tak tangkap pun. Bermakna Anwar cakap betul lah tu. Ada kartel dadah dalam negara, 20 tahun beroperasi, tak ada tindakan. Sehingga dia bagi tahu, setahun. Dia tunggu jadi Perdana Menteri, lepas tahun, dia tengok tak ada tindakan, baru dia bertindak. Ini kes besar. Ini kes besar. Saya tak tahulah kan. Tapi saya rasa pihak berkuasa perlu memanggil PMX untuk di soal siasat, untuk bagi keterangan, bagi kerjasama lah. Sebab ni kartel dadah ni. Merosakkan masyarakat ni. Kau setuju? Setuju? 20 tahun beroperasi ni. Anwar tuduh penguatkuasa tak buat kerja tu. Anwar, kenyataan Anwar tadi, seolah-olah tuduh penguatkuasa tak buat kerja. Sebab tu saya cakap, kalau Anwar tu tipu, polis dah tangkap dah. Tapi polis tak tangkap, bermakna betul lah Anwar cakap. Kita mesti percaya cakap PMX. Betul tak? Kita mesti percaya dia cakap.
Dia Perdana Menteri, dia tahulah. So, siapa ahli politik yang terlibat? Pak Anwar kata ada ahli politik pun terlibat. So, ahli politik mana pula yang terlibat? Semua ni perlu dijelaskan tau. Jangan main-main sebab ni kartel dadah. Kartel dadah. Sebab Anwar cakap, sampai melibatkan bunuh orang. Kartel ni sampai terlibat pergi bunuh orang. So, bila Anwar Ibrahim cakap macam gitu, bermakna sindiket ni besar lah. Sampai melibatkan, sampai orang kena bunuh. Kita nak tahu. Kena bunuh lah Anwar cakap. Tak tahulah kalau terkait dengan simbiosis ke apa, tak pastilah. Tapi Anwar kata, bunuh orang. Kartel dadah ni sampai bunuh orang. Tak tahulah terkait dengan simbiosis, saya tak pastilah. tahun. So kita tengok. Kita tengok. Perang ni. Perang besar ni kita tengok. Standby popcorn lebih. Makan standby popcorn. Guys, 2 kali Jumaat. Anwar Ibrahim, masa dah tak banyak. So kalau hari ni baru kau nak cerita pasal kartel dadah Anwar, 2 kali Jumaat lagi Anwar. Kalau nak buka, buka habis Anwar. Jangan buka sekat-sekat. Ni, Anwar. Buka habis Anwar. Jangan buka sikit-sikit. Macam tak biasa pula kau buka habis. Biasa kan kau buka habis. Kelojoh. Takkanlah buka sikit-sikit Anwar. Buka terus lah. Siapa kartel tu? Siapa yang terlibat? Namakan lah. Ahli politik mana? Sebut betul-betul lah. Jangan main sekat-sekat Anwar Ibrahim. Masa dah tak banyak. 2 minggu lagi Anwar. By hook or crook 2 minggu kau ni. Dah tak ada masa dah. Kemaluan yang memalukan untuk kau. Sekarang ni macam mana? Kau masih nak slow-slow lagi? Tak ada masa dah. 2 minggu lagi Anwar. 2 weeks. 2 kali Jumaat lagi. Okay? So cerita dia lah untuk malam ni. Inilah topik dia. Okay. Okay. Saya nak tunjuk tu barang. 3,300. Kalau jarum di seluruh dalam isu kartel dadah ni, rupanya Anwar dah bangkitkan dalam parlimen lagi. Bermakna, isu ni ada dalam handset parlimen. Tapi sampai hari ni, tidak ada kenyataan daripada Ketua Polis Negara berhubung dakwaan Anwar Ibrahim. Saya tahu susah sikit. Tapi ini kontainer boleh diseluduk. Sudut keluar, sudut masuk. Dan ini bukan baru, tapi berlaku berpuluh tahun dan diizinkan oleh pihak-pihak tertentu. Diizinkan oleh pihak-pihak tertentu. Guys, diizinkan ni, itu saya cakap tadi. Adakah pihak berkuasa ni, Anwar sedang menyalahkan pihak berkuasa? Tapi kalau tak ada tindakan kepada Anwar Ibrahim, bermakna dakwaan Anwar Ibrahim tu benar. Sebab dia bercakap dalam parlimen. Dan dia ulang lagi dekat luar semalam. Apa dah jadi dengan penguatkuasa kita ni? Apa dah jadi ni? Patutlah Simba Asid tak dapat tangkap. Patutlah Yusof Rota buat report tak kena. Siapa yang terlibat ni? Mafia baju hitam? Siapa ni? Mafia cenai? Siapa ni? Hancurlah. Boleh kompromi dengan benda macam gini. Lepas tu makpet kau tangkap lah apa semualah. Orang salah kecil pun kau tangkap lah. Ini tokan besar kau tak tangkap. Yang merosakkan ini. Apalah.
Seulah apa yang Anwar cakap. Kalau polis nak kata aku salah, aku cakap apa Perdana Menteri PMX cakap. Perdana Menteri cakap, tangkap dia dululah. Betul tak? Kita ulas apa yang Perdana Menteri cakap, tangkap dia dululah. Kau nak tangkap aku pasal apa? Betul, kena siasat. Kena siasat. Siasat. Siapa lah? Tak lah. Tak tahu lah. Korang ni saja je kan. Petik-petik nama. Mana tak kita tahu, tak betul tu. 3946. Apa tu? Tak tahu apa benda, nombor apa tu. 3946. Itu kena borak dalam Telegram Tim Malabot lah. Mana boleh borak terbuka gila. Korang ni ada je nak pancing-pancing se. Tak boleh. Tak boleh. Okey. So itulah sebenarnya topik malam ni. Tak adalah banyak, sikit lah topik kan. Pasal dah kena shadow. So harap bantulah potong-potong sebar kan. Untuk semua. Cuma saya nak ingatkan lagi sekali lah Anwar masa dah tak banyak. 2 kali Jumaat. Kemaluan yang memalukan. Bukan jatuh lagi. Belum. Kau yang kata, mana saya tak... Bukan, belum. Kemaluan yang memalukan. Dia sabarlah. Game ni cantik kan. Kita makan popcorn. Takkanlah kau tak nampak. Takkanlah kau tak happy kot dengan keadaan yang berlaku. Kau tak happy ke? Saya happy. Seronok tengok Anwar dengan panik sampai marah-marah mengamuk. MIC nak tarik keluar daripada Barisan Nasional, sokong Perikatan Nasional. Why now? Fikirlah. Why now? Why? Contoh MIC, umum, keluar daripada BN, nak join Perikatan Nasional. Why now? Kenapa sekarang? Why? Sebab kita nak pergi PRU 16. Kita akan pergi PRU 16. Terpulanglah korang nak percaya ke tak percaya ke, kita akan berhadapan PRU 16. Anwar masa dah tak banyak. Parlimen akan dibubarkan. Tak ada menteri kabinet dilantik. Tak ada, habis dah. Tak ada. Sebab itu dia tak lantik-lantik pun. Sebab dia tak ada kuasa. Dia interim, dia caretaker je. So parlimen akan dibubarkan. Pilihan raya ke-16. Go on. Mungkin serentak dengan Johor, dengan Melaka. Itu sebab MIC keluar daripada BN. Nak join Perikatan Nasional untuk berhadapan PRU ni. Betul, tak sabar. Sama lah. Tapi indikator dia, ni sabar. Sebab tu saya bagi tahu. Anak sabar. Korang pemangkin bagi kami ni, orang Malaya ni, Semenanjung ni. Revolusi daripada kau tu bah. Bawa kami di Semenanjung ni. Kau mulakan dulu. Nah, kami sambung bah. Kau setuju? Saya setuju. Okey. Soalan. Saya buka soalan. Soalan. Oh, lupalah. Ada orang. Kita tanya. Wah, Harun tak pergi Sabah ke? Ron, awak tak pergi Sabah. Tak ada. Dia orang tak jawab. Dia kata, sir pula tak boleh masuk Sabah. Ya Allah. Saya cerita sikit. Korang ni baru muncul lagi ni. Tu aku cakap, korang ni budak-budak baru naap. Aku tengah bertempur, tengah berperang. Korang masih budak lagi, bayi ataupun tengah baru main sabun. Jadi engkau tak tahu apa yang berlaku. Sir ni tak pernah pun tak dibenarkan masuk Sabah. Bini aku orang Sabah lagi le. Yang dekat airport itu kes dengan geng Akjan. Akjan waktu itu penjilat kepada Syafi'i Abdal. Itu geng-geng suluk tu, Akjan punya geng. Mereka penjilat politik waktu itu. Bukan anak negeri Sabah. Sebaliknya apa yang berlaku dekat airport tu, anak Sabah semua sokong sir. Sebab anak Sabah tak suka dengan budaya tu.
Tapi kita tak lagi, kita lawan dekat airport tu. Kalau tengok video tu, kita lawan. Itu PRK Kimanis. PRK Kimanis. Lepas PRK Kimanis, pilihan raya negeri Sabah, saya ada dekat sana 2 minggu lah. Saya ada escort Sumandak lagi, 3-4 orang. Gadis-gadis Sumandak cantik-cantik. Escort berkempen di negeri Sabah. Itu masalah Walanon bodoh ni. Dia tak tahu, dia kata, oh, Sa'ali tak boleh pergi Sabah. Siapa cakap aku tak pergi Sabah? Harun. Kita tanya Harun ni. Dia tak pergi Sabah ke? Kan dia kan PKR. Bakal ketua AMK PKR. Orang Sabah duk tanya, Harun tak ada. Ada member saya tanya, bro, Harun tak datang ke? Tak tahulah aku. Aku tak ada kontak Harun. Oh, dia spin pula, Syazri pula. Kau tanya dengan anak Sabah ni lah. Itu Ajan tu. Dia orang tu semua tu, itu geng Capi. Sekarang Ajan dah pusing dah. Ajan dah sokong DRS lah pula. Dia tukar dah. Ini geng-geng ini, dia panggil cari makan dalam politik ini. Dia tengok siapa government. So, masa tu, Capi Abdal. Dia sokong Capi. Bila UMNO dia sokong. Bila Perikatan Nasional. Bila DRS. Ini geng-geng cari makan dekat Sabah ni. Orang Sabah tahulah. Orang Sabah kenal dia orang ni semua. Betul lah anak Sabah? Apalah. Dia kata, tak faham, dia orang tak tahu. Baru nak up. Yang buat kufula tu. Tak ada IC tu. Yang buat kufula tak ada IC. Lari. Tapi polis dapat tangkap lah. Pasal MB Selangor ni saya tak tahu lagi. Tetapi MB Selangor ni. MB Selangor, bosku. Jadi kalau pegawai dia berjuta-juta tu betul lah tu. MB Selangor, bosku. Macam Farhaj lah. Ron, orang Sabah ni tak sabar nak dengar kau punya ceramah kau ni. Kan selalu kau kan. Tapi dengan kata Wan Hadi pun dia orang cari juga. Tak tahulah. Saya dengar bukan Harunnya, Wan Hadi pun dia orang cari. Cerita sikit pasal sistem kecemasan. Saya tak tahu pasal sistem kecemasan tu. Cuma saya bangkitkan. Why now? Dan kenapa bukan kenyataan daripada Majlis Keselamatan Negara? Kan MKN, kan dia yang lead Keselamatan Negara. So kenapa bukan MKN yang umumkan? Kenapa Fahmi umumkan? Why? Jadi, apalah. Wait and see lah. Jangan masuk perangkap. Ingat, jangan masuk perangkap. Ingat tu guys. Revolusi anak Sabah. Come on anak Sabah. Come on. Ya, saya tengok, tak tahulah. Kawan saya kat Sabah. Dia beritahu Harun dengan Wan Hadi. Dia kata tak turun ke? Saya kata, kau minat betul Harun dengan Wan Hadi ni? Tanya je bosku. Oh, okey lah. Harun dengan Wan Hadi. Dua-dua tak turun Sabah lagi tu. Okey. Lagi, soalan. Sepul ada. Sepul Bukhari ada. Yusorota ada. Ada. Dua ada. Dua-dua ada. Apa komentar Ketua Pemuda UMNO beria nak bina semula Sabah? Akmal Saleh. Akmal Saleh ni, dia... Kau agak apa dengan Akmal Saleh ni? Takkanlah kau tak nampak 3 tahun ni macam mana kejap wayang dengan DAP bergaduh, kejap baik, kejap. Ini semua budak-budak penjilat dah semua ni. Apa lagi kau nak harap kan? Nak bina semula Sabah kepala otak dia. Selama ni bukan UMNO ke yang merintah negeri Sabah? Apa benda lagi ni? Cukup-cukup lah. Gunakanlah kebijaksanaan tu. Alah. Bagi dia sabun. Kalau budak-budak ni, PRN Sabah ni, dia orang kempen, cakap gegor-gegor, bagi sabun je dekat dia. Nah, sabun. Bagi sabun. Betul. Bagi je sabun. Kemas lah. Bagi kau sabun. Apa jadah lah.
Lagi soalan? Sanusi nak ambil Pening. Bukan nak ambil. Tuntut bayaran pajakan. Kau janganlah terpengaruh dengan DAP pula. Pajakan. Apa yang Sanusi buat ni, pajakan. Yang mana bayarlah kat Kedah. Itu isu dia. Bukan nak ambil Pening ngalau orang. Bukan. Bayarlah. Macam orang sewa rumah lah. Kau dah sewa rumah tu, kau kena bayar lah gila. Kau tak bayar kenapa pula? Kau kena bayar lah. Itu isu dia. Jangan main dengan Walanon duk cerita ni. Ni yang terbaru ni lah. Sultan Kedah turun ke Pulau Pinang, duduk istana Kedah dekat Pulau Pinang. Habis kalau bukan Kedah punya, macam mana boleh ada istana Kedah kat Pulau Pinang? Fikirlah pakai otak tu. Apa benak sangat. Tak betul ke? Yang ada istana Kedah dekat Pulau Pinang ni, pasal apa boleh ada istana Kedah kat Pulau Pinang? Jangan Walanon kata Sultan Kedah kena bayar sewa pula tanah tu kat Pulau Pinang. Tak, itu Kedah punya. Istana Kedah punya. Pasal apa boleh ada? Sebab Pening Kedah punya. Tetapi, bukanlah nak ambil. Bukan, bayar. Duduk rumah tak kerti bayar. Ni lah Walanon. Semua nak free. Yelah, Anwar bagi makan. Anwar bayar gaji. Sokok Daripada tadi kan. Kerai pula keluar. Betul ke MCA keluar? MIC dah keluar BN. Tapi belum. Dia akan buat pengumuman lah. Dengan jawatan kuasa hantar ke ROS. Dia ada proses dia. Dengan MIC lah. Dengan MCA. MCA dah buat 2018. MCA dia punya resolusi keluar BN 2018 lagi dah buat. Bukan baru kan. Pergi cari fakta ni. Jangan percaya, pergi cari fakta ni. Kalau ada budak-budak Akmal tak tahu apa masa tu. Berdadah je tahu. Akmal. Bodoh. Doktor tapi mangkuk. Pergi cari. MCA 2018. Kau tahu je. MCA 2018 keluar Barisan Nasional. Keluar. Ada berita tu. Berita tu ada. Dah lulus dah. Bukan baru. Sabarlah. Kemaluan yang memalukan kan. Korang ni tak sabar. Gelojoh lah korang ni. Enjoy the show. Yang korang tertekan ni kenapa? Kau tengok sekarang ni. Kau tengok Sir ni tertekan ke Walanon tertekan? Bagi tahu dekat Sir. Kau tengok sekarang ni Sir tertekan ke ataupun geng-geng pembangkang ke Tun Mahathir tertekan ke? Kau tengok Walanon tertekan? Kan kita tengok Walanon tertekan. Tertekan teruk dia orang. Pemek tertekan. Ya. Anwar ni, kan saya cakap, dia ni 3 kali. Semua 3 kali. Trump telefon, fantastic. Dia naik kereta The Beast, Trump puji dia 3 kali. Semua 3 kali. Yang terbaru ni, aku tak tahulah dia ni. Dia ni macam, dia sakit lah guys. Dia sakit. Ya, kau tengok ni. 3. 2 Perdana Menteri, 1 Presiden. Telefon saya. Perdana Menteri Cambodia, Perdana Menteri Thailand dan Presiden Donald Trump Amerika Syarikat. Telefon. Siapa telefon siapa? Perdana Menteri Malaysia. Kita negara kecil. Bukan saya minta mau telefon dia. Dia telefon kita. Halo? Ya. Minta sama PN Kanal. Bilang Ismit mau 25 pasang. Ya, hantar pergi store. Ya, Ismit mau. Kasih tahu. Ismit. Saya Ismit. Kasih tahu semua. Sekali. Cepat. Besok pukul 3 kali. Perdana Menteri 3 tahun. 3 tahun guys. Sikit je lagi guys. Berapa hari je lagi Anwar. Cukuplah 3 tahun. Anwar 3 tahun Anwar. Sikit je lagi. 3 kali. Semua 3 kali. Gila.
Sakit dia sakit guys, sakit. Sakit. Kadang-kadang tengok dia ni kan, kesian dekat penyokong-penyokong dia lah. Betul tak? Saya kesian kat penyokong-penyokong dia. Sebab kau tak boleh nak berfikir tau. Kau ikut je Anwar Ibrahim ni. Mangkuk lah. Dah macam Ayah Pen. Ayah Pen pun tak macam ni. KJ diam no. Dia bukan di parlimen, biarlah dia. Dia nak kempen ke apa ke, biarlah. KJ tengah balun Anwar sekarang ni. Apa? MIC keluar BN kena bayar 100 juta? Siapa cakap? Faham kan betul-betul tu kata budak-budak yang kita sebut, aku tak sebut nama dia lah. Dia kempen kat Sabah. Yuk tu. Orang Sabah pun tak suka bodoh tu juga. Sama macam orang Kelantan lah, tak suka dia. Faham kan betul-betul? Sekejap sambil rokok sekejap. BN ini, Barisan Nasional gabungkan UMNO, MIC, MCA. Asas dia. Boleh cakap sebab se-Esko Pemuda UMNO Malaysia dulu. Waktu se-Esko Pemuda UMNO Malaysia, perkara ni dibincangkan dalam mesyuarat. Dalam kalangan ramai orang ahli UMNO ni. Tentang MCA waktu itu. Bukan MIC. MCA nak keluar daripada Barisan Nasional. Jadi masa tu perbincangan dia. BN ini diasaskan dengan 3 ini. Kalau salah satu keluar, BN akan terbubar. Faham kan betul-betul? Barisan Nasional terbubar. Sebab dia paling tidak 3 parti ni mesti ada. Benda ni dah lama dah. 2018 lagi dah cerita dah. Sebab masa tu MCA nak keluar. Tu saya cakap, cari fakta ni. MCA dah buat kenyataan dah. Bukannya baru. Dan Bung Mokhtar, kan dia cakap tadi, Bung Mokhtar pun segi pernah keluar kenyataan. Nampak? UMNO perlu menghormati kehendak MCA. Apa iklan nak jadah dia? Bubar Barisan Nasional. So benda ni 2018 lagi dah dibincangkan. Bukan baru. Resolusi MCA keluar BN dah lulus 2018 tapi tak laksana. MIC baru hari ni. Bila keluar, terbubar Barisan Nasional. Apa saja Barisan Nasional, semua tak sah. Engkau ceritalah watikah ke apa ke, semua tak sah. So, ahli parlimen Barisan Nasional, dia akan jadi ahli parlimen bebas. Sebab barisan, dia bertanding ni. Mereka bertanding atas logo apa? Mereka bertanding atas tiket Barisan Nasional, BN. Mereka ahli parlimen Barisan Nasional. Dalam parlimen, dia tak tulis ahli parlimen UMNO. Dia tulis ahli parlimen Barisan Nasional. So, kalau Barisan Nasional terbubar, bermakna apa? Bermakna mereka akan jadi ahli parlimen bebas. So, apa saja watikan Zahid tak laku dah. Sebab Zahid dah hilang jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional. Dan pada tahun 2019, ni aku Esko. Dah ada desakan untuk pecat Zahid sebagai pengerusi Barisan Nasional. Masa tu dah ada dah. Tapi MCA, MIC dengan PBRS tak bertindak. Sebab nak pecat Zahid Hamidi tu. Sebab mereka boleh pecat Zahid. Sebab Zahid pengerusi Barisan Nasional. Faham kan betul-betul? So kalau orang lain cerita, dia siapa? TikToker. Kau nak percaya cakap TikToker tu? Itu budak-budak bodoh semua tu. Bukan tahu apa, dia tak ada dalam kedudukan tu. So boleh ceritalah benda tu. Dan mungkin korang tak tahu kan, ni aku tunjuk kau satu berita ni. Pernah satu ketika juga, 7 tahun lepas, berkenaan dengan UMNO ni nak diharamkan. Kan kecoh masa tu UMNO nak diharamkan. Kan tengok ni. Apa Tok Mat Hassan cakap?
masuk Barisan Nasional jika UMNO terbubar. So konflik ni dah lama dah, bukan baru. Bukan baru. Jadi tak ada cerita kena bayar 100 juta. Tak ada, siapa nak bayar? Dan untuk makluman korang pula, kita ni mengikut perlembagaan. Ahli parlimen, dia berhak memilih siapa saja sebagai Perdana Menteri. Itu hak ahli parlimen mengikut perlembagaan persekutuan. Cuma sekarang ni, Zahid main wayang kata 30 ahli parlimen BN bagi mandat pada dia. So kalau BN terbubar, mana ada mandat dah? Sukatilah ahli parlimen nak pilih siapa. So akhirnya, ahli parlimen, sukati dia nak pilih siapa. Kalau dia tak sokong Anwar Ibrahim pun, apa masalah dia? Sebab tak terikat dengan Barisan Nasional lah. Dapat? Jelas? Ada 100 juta, 100 juta. Siapa nak bawa 100 juta? Kalau dah terbubar, terbubar lah. Kita dengar cakap si Mangkuk tu. Orang Kelantan pun tolak dia, ruyup semua tempat dia pergi bertanding pun kalah. Ni dia tengah kempen kat Sabah ni. Kat Sabah ni pun lingkup juga. Lingkup. Join Telegram Tiwala Bot. Ada 70,000 tu. Join Telegram Tiwala Bot. Ada 70,000 tu. 70,800 lah. 70,800. Join Telegram Tiwala Bot. Yang ada 70,800. Dalam tu borak panjang sikit. Kan? Siapakah yang Anwar masukkan kartel dadah tu? Oops. Besok saya bagi statement. Besok saya kena ada bagi keterangan lah. Laporan polis dibuat. Untuk makluman, tempoh hari pegawai polis Bukit Aman, unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, telefon saya diperlukan untuk bagi keterangan lah. Berhubung satu siasatan yang dilakukan oleh pihak USJT. Yang mana satu laporan polis telah dibuat di Tanah Merah. Yang mana berhubung kenyataan tempoh hari bagi tahu Anwar Ibrahim 3 kali Jumaat. So besok lah, bagi keterangan besok pukul 3 petang. Okey je kan. Cuma teruk sangat lah. Kan? Cerita pasal Anwar 3 kali Jumaat pun korang buat report polis. Ni aku cakap malam ni tajuk 2 kali Jumaat. Pergilah report besok. Report lagi banyak-banyak. Report lah. Lantak korang lah nak report lah. Cerita 3 kali Jumaat pun report polis. Gila dia orang ni. Koyak. Aduh. So, macam mana MRC keluar, dia masih sokong Perdana Menteri. Ini cakap orang politik. Itu sebab hari ni Anwar hantar bunga. Cakap orang politik, macam-macam lah cakap orang politik. Kau janganlah percaya. MIC tu ada 1 kursi dalam parlimen. 1 kursi. MCA ada 1 kursi parlimen dalam parlimen. 1 kursi juga. Wait and see lah. Tunggulah. Perang besar ni. Tengah perang ni. Kau tak nampak ke? Itulah korang. Buka mata besar-besar sikit. Tengah perang. Pecahkan pakatan mereka kan. Kita minta pecahkan pakatan mereka. Kunut Nazilah. Itu pasal Anwar tak bagi baca Kunut Nazilah. Kau lupa ke? Kan ada video Anwar kata, tak payahlah Kunut Nazilah ni. Dia tak bagi baca Kunut Nazilah. Pasal apa? Faridah Siddiq, menteri tak bagi baca Kunut Nazilah. Kenapa dia orang tak bagi baca Kunut Nazilah? Sebab Kunut Nazilah tu pecahkan pakatan mereka. Mengalahkan pasukan Azab. Dia oranglah pasukan Azab. Tengah pecah lah ni. Makan popcorn, standby popcorn je. Sembilan belas bulan ni cukup 3 tahun lah di parlimen. Semua layak dapat pencen. Anwar perang dengan kartel Apa lagi? Tergantuk lah.
Ngantuk rasa. Nak sambung wala apa ke? Saya penat nak cakap ni. Kalau Datuk Ron ada, Imam Hamid dan Razia sekuno nak cakap, saya buka visi wala bot. Kalau tak ada, saya tak cakap lah. Saya malah nak cakap. Kalau nak visi wala bot, saya buka tapi aku tak cakap lah. Kalau Zarazia nak cakap ke, sekuno nak cakap, Imam Hamid nak cakap, Ijat nak cakap, saya buka. Saya tak nak cakap. Saya nak rehat. Kena tanya dia orang lah. Tengok komen. Tak ada komen pun, nampak? Tak ada respon pun, semua senyap je. Sebagilah serehat. Invite Meli Digest Meli Digest, tak tahu dia nak cakap ke tak. Tapi tadi Meli Digest ada call Dia bagi tahu pasal kenyataan terbaru Anwar berkenaan dengan kartel ini. Dia kaitkan dengan pasal apa yang berlaku di Venezuela. Yang mana dalam perjanjian yang dibuat kita dengan Amerika ni, US boleh untuk involve lah. Sebab melibatkan dadah kan. US kan polis dunia. Cuma saya tak pastilah sejauh mana. Sebab macam Venezuela tu, dia dadah tu dihantar ke US. Jadi macam kita ni, dadah tu masuk sini transit, hantar ke tempat lain, ke Australia dan sebagainya. Jadi saya tak nampak kat situ lah. Saya nampak ni lebih kepada personal lah. Ni fight Anwar tengah lawan dengan kartel dadah. Dia tengah lawan dengan kartel dadah. Apalah pergi tanya lagi pasal si cium spender tu. Apa yang kau nak agakkan dengan orang cium spender ni? Sudah banyak kali cakap. Normal ke kau cium spender buat live? Yang tanya ni, pasal cium spender ni, saya tanya normal ke kau cium spender buat live? Ke kau sama jenis cium spender ni? Apa yang mangkak sangat ni? Alah. Kata bodoh, marah. Kan? Lepas tu Walanon. Ramlah. Baik kau tanya dia pasal pelantar tu betul ke? Kan Anwar kata kat penjaga Sungai Buloh pakai pelantar. Betul ke cerita tu? Tanyalah. Betul ke? Yang cium spender ni bagi tahu Anwar ni kat penjaga Sungai Buloh pakai pelantar. Betul ke tak betul? Pergi tanya dia lah. Sibuk ramlah. Tanya dia, betul ke? Pakai pelantar. Sekarang dah cium mulut dah. Anda siapa? Buka sikit lah. Sikit. Tak boleh banyak-banyak. Sekarang dia orang ni, under parole ni lah. Anwar Ibrahim Perdana Menteri, luar biasa dia ya. Dia ini dunia kenal. Lebih dahsyat daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir pun tak macam ni. Tapi dia ni boleh dikata panglima dunia lah. Saya nampak lihat Perdana Menteri kita ni, dia memang jiwa dia ni jiwa untuk seorang yang pemimpin yang orang kenal ya. Seperti Yasir Arafat pun dah kenal dia. Tak boleh dah buka semua. Tadi tu nama dia Salim Sultan Pemurah. Ataupun kod sign Anwar bagi kepada dia, kalau apa-apa nasi ayam. Kalau Anwar nak nasi ayam, Anwar akan roger dia nasi ayam kunyit satu. So dia akan preparekan nasi ayam kunyit bagi pada Anwar Ibrahim. Macam mana saya tahu? Jangan kata saya tahu. Audio ada, video ada. Ni. Kerja dia bagi gift. So dia sekarang ni jaga TikToker ni semua. So misi mereka serang Se-Azri. Fitnah Se-Azri. Buatlah cerita macam mana pun, pastikan serang Se-Azri supaya rakyat tak percaya pada muka ni. Tapi itulah. Kau tengok, kena shadow pun ribu juga. Allah yang pegang hati manusia. Selagi mana kau bawa jalan kebenaran, kau jalan je terus, kau jangan takut. Tapi kalau kau bawa benda tak betul,
Allah takkan bagi kau tengok live aku ni. Buat apa kau sibuk-sibuk nak tengok live aku ni? Pukul 11.44 malam. Besok hari Senin kerja. Yang kau tengok live aku ni pasal apa? Ni dekat muka buku ada 1,100. Pasal apa? Allah yang gerakkan hati korang nak tengok live aku ni. Kalau ni fitnah, ni cerita bohong. Buat apa kau nak layan aku? Buat apa walau buat sampai ada 70,000 dah? Ni. Nasi ayam kunyit 1. So kalau nampak dia buat live ke apa, komen. Nasi ayam kunyit 1. Ada, kita semua ada barang. Tapi masyuk dia. Masyuk dia sekarang. Dapat job macam-macam. Kerja dia supply nasi ayam kunyit. Anwar bagi dia macam-macam job. Macam-macam, boh. Supply nasi ayam gila. Anwar bagi dia macam-macam job. So korang, nak kaya? Nak kaya tak? Jadilah supplier nasi ayam untuk Anwar Ibrahim. Kayalah. Dapatlah job. Tak nak? Tak nak, bagus. Jangan ada niat pula. Jangan ada niat. Komen je nanti. Nasi ayam 1. Nasi ayam 1. Komen je nasi ayam 1. So, sebab itulah geng-geng cium spender, Haro, Wan Hadi ni semua bergabung. Sebab dia orang bawah payroll nasi ayam ni. Dia orang bawah payroll ni. Nasi ayam ni supplier nasi ayam ni. Faham? Faham tak? Sama spesies, sama. Geng kunyit. Geng kunyit. Kau cuba tengok muka Wan Hadi dengan Harun betul-betul. Pergi tengok. Kau tengok betul-betul muka dia. Kau pergi tengok. Kau tengok cara dia bercakap. Kau tengok betul-betul. Jangan percaya, pergi tengoklah. Mani. Kehendak. Belakang pun belakang lah. Pergi tengoklah, jangan percaya saya cakap. Ya ni turun. Ingat nampak je komen. Nasi ayam. Nasi ayam. Si ayam 1. Geng kunyit. RM7,900 share. Tadi RM10,000 kan. Kena shadow. Berkokok Betul? Okey, soalan. Ujian lah kali ni. Hari ni ujian lah. Kehendak lah. Berjuang lah. Tu ada orang tanya, dia kata, siapa bayar Penat nak jawab lah. Terpulang pada korang lah. Kau nak dengar aku cakap, dengar. Tak nak dengar, sudah. Nak percaya, tak percaya, terpulang pada korang. Bercakap je. Lantak korang lah. Korang fikir sendiri lah. Dia besar panjang semua kan. Itu je lah. Korang fikir lah sendiri. Tengok macam mana. Tapi orang yang lama kenal, dia tahulah. Kita bukan baru bercakap. Kan? Anwar setakat ni tak sama lagi lah. Dia tak sama lagi. Bila Tamin Sari nak naik, sabar. Korang ni gelojoh lah korang ni. Gelojoh kok. Sabar. Enjoy the show. Kan dah cakap tadi enjoy the show. Kau tak nampak ke sekarang ni? Kau tak seronok ke? Seronok lah. Timah Labok seronok lah. Tengok kita seronok kita orang. Beronok-onok. Dia orang dengan panik dengan apa semua. Seronok. Ada pula korang tak seronok. Kau biar betul. Patut kita seronok lah. Happy lah kan. Ada pula tak seronok.
Seronok kita bergembira. Oi, 1 juta dah. Terima kasih lah tap-tap screen. Terima kasih lah. Saya boleh download lah video ni. Saya download. Nanti saya hantar dalam Telegram Tiwa Labot lah untuk live malam ni. Saya minta jasa baik dengan semua. Yalah, sebab live kena shadow. So, ramai yang tak dapat tengok. Ramai tanya live kat mana. Memang tiap kali saya buat live, saya pakai akaun baru kan. So, tolong sebar-sebarkan. Sebab malam ni ada dekat muka buku. Muka buku pun ada. So, bolehlah bantu-bantu untuk sebarkan. Guys, saya ingatkan lagi pada semua. Tekal tenang, jangan masuk dalam perangkap. Hari ni semua orang kena berjuang. Semua kena berjuang. Selamatkan negara ni. Kita nak turunkan Anwar Ibrahim ni. Jatuhkan dia ni. Buatlah macam mana pun. Yang penting bagi kesedaran kepada rakyat. Jangan layan, engage dengan kawan yang komen 20% ni. Biarkan mereka. Kita harap semua rakyat dapat buka mata sedar perkara ni. Terutama anak-anak negeri Sabah. Cukup-cukuplah ditipu. Cukup-cukuplah masuk dalam perangkap. Cukup-cukuplah diperbodohkan. Revolusi anak-anak negeri Sabah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? InsyaAllah guys. Ada masa kita bisi lagi. Kita live lagi. Kita bisi yang Telegram Tiwa Labot. Malam ni tak ada bisi yang Telegram Tiwa Labot. Sebab dah pukul 12 dah. Yang lain pun senyap. Next time kalau ada, saya akan maklum. Siapa yang belum join Telegram Tiwa Labot, join Telegram Tiwa Labot yang ada 70,800 ni. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kan